Kak, saya nak tanya satu soalan. Andai kata seorang isteri dan seorang suami berkahwin dan sepanjang perkahwinan suami tak pernah bagi nafkah ataupun bagi nafkah tapi skip-skip lah. Jadi bila berlaku perceraian, boleh tak isteri tu nak tuntut balik nafkah-nafkah yang dia tak dapat selama dia berkahwin dengan suami tersebut? Dia dipanggil dalam mahkamah, dipanggil sebagai tunggakan nafkah lah, tunggakan nafkah isteri. So, dia boleh menuntut sebab apa? Nafkah ni adalah satu kewajipan seorang suami yang wajib ataupun difardukan untuk diberi kepada seorang isteri. So dalam tempoh perkahwinan, contohlah dia berkahwin selama tempoh 5 tahun, tiba-tiba suami dia mungkin bayar nafkah 2 kali, 3 kali saja kan dalam tempoh tersebut. Jadi seorang isteri dia wajar untuk minta ataupun menilaikan suatu kadar dengan kadar yang munasabah lah. Maksudnya daripada segi pakaian, tempat tinggal, makan minum, toiletries, perubatan. So benda ni adalah satu kewajipan untuk seorang suami untuk memberikan kepada seorang isteri lah. Kita keluarkan senarai berapa banyak yang kita dah keluarkan dan kita dah belanjakan. Kemudian kita tuntut kepada mahkamah dan mahkamah akan menentukan lah sama ada tuntutan ataupun nilaian tersebut adalah wajar ataupun menindas mana-mana pihak lah. Okey, bagaimana pula nafkah selepas perceraian? Okey, nafkah selepas perceraian, sekiranya berlaku perceraian, dia diklasifikasikan ataupun korum dalam mahkamah syariah dipanggil sebagai nafkah iddah, iaitu nafkah dalam tempoh iddah. Dan seorang suami wajib menafkahi selagi mana dalam tempoh iddah tersebutlah, iaitu selama 3 kali suci ataupun 3 bulan lah. Dan nilaian tersebut adalah seperti mana kelaziman ataupun kebiasaan nafkah yang diberikan dalam tempoh perkahwinan.